Bismillah. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Hari ini Rozet nak buat cucur sotong. Ini sotongnya segar lagi, Rozet beli dekat pasar tadi. Mula-mula sekali kita nak ambil kucai. Kucai ni tanam sendiri. Sangat-sangat segar. Okey, jom kita start. Untuk kucai Rozet nak ambil yang dekat situ. Geram merimbun. Ambil secukupnya. Alhamdulillah. Lepas tu kita nak siang sotong. Cara Rozet siang sotong, tarik kepala dia. Tarik dia punya tulang. Okey, untuk kepala dia ni buang dakwat hitam ni. Lepas tu di bawah air mengalir, mata dia keluarkan. Macam ni, okey, ni settle. Untuk badan dia, kulit kita nak buang. Kulit ni Rozet buang supaya dia kurang meletup waktu kita goreng. Macam ni. Sotong ni Rozet nak potong dia. Sikit lagi. Okay. Tips seterusnya, tak nak bagi sotong ni meletup bila goreng, ramas dengan garam sampai dia keluarkan air. Okay, biarkan dalam 5 minit macam tu. Lepas tu bilas bersih. Selepas 5 minit, terus bersih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jom sahabat, Rozet kenalkan bahan-bahannya. Dekat sini ada sotong, kucai, bawang, tepung gandum, tepung jagung, tepung beras, serbuk penaik, serbuk kunyit, cube pati ayam, garam dengan air sejuk untuk dapatkan bancuhan tepung yang crunchy. Okey, mula-mula sekali Rozet nak potong kucai dulu. Bismillah. Kalau buat cucur, kena ada kucai, baru rasa dia lengkap. Kucai sendiri lebihkan pun tak apa. Masukkan kucai, bawang merah, tepung gandum, tepung jagung, tepung beras, serbuk kunyit, sedikit serbuk penaik, sikit je tau. Cukup. Cube pati ayam. Kalau nak ganti dengan serbuk perasa boleh, mushroom punya seasoning boleh, garam. Bila letak semua bahan-bahan ni, kita gaul dulu. Macam ni. Tangan dah basuh bersih ya. Bagi dia seroi macam ni. Kemudian tambah air. Untuk air ni sedikit demi sedikit. Kalau rasa dia pekat sangat, tambah sikit lagi. Kalau macam ni Rozet kacau dulu. Macam ni dia pekat, tambah sikit lagi. Kecun. Kacau bagi dia sebati. Okey, bancuhan ni dah ngam. Untuk sotong ni, kita buat macam cucur udang tu. Kita cedokkan macam ni, lepas tu letak sotong atas dia. Kemudian baru goreng. Untuk tepung ni kan, Rozet perak setengah jam dulu sebelum kita start menggoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masukkan minyak. Rozet ada senduk cucur. Kalau tak ada, sahabat boleh ganti pakai senduk biasa je. Lepas tu cara-cara tak nak bagi tepung melekat dekat senduk, kena rendam pakai minyak panas.
Pastikan semua kena tau. Ni selepas rozet perap setengah jam, dah boleh menggoreng dah ni. Kita punya senduk cucur pun dah panas. Jadi caranya ambil satu, letak tepung. Okey, bismillah. Godek-godekkan dia, nanti dia keluar. Ulanglah step ni. Potong. Dah keluar dah. Alright. Bagi bawah dia garing dulu. Nampak cantik. Ni. Baru kita balikkan. Senduk cucur ni masukkan balik dalam minyak panas. Dah boleh angkat dah sahabat. Untuk kali ni pula Rozet nak buat yang sedikit nipis. Sebab nanti dia lebih crunchy. Okey, letak. Pastikan nipis. Potong. Okey, bismillah. Lepaskan dia. Ulang step ni sampai habis. Kalau suka garing, nipiskan dia punya gorengan. Rozet buat nipis-nipis macam tu. Aku angkat. Rozet balikkan. Hati-hati tau. Takut sotong ni meletup. Alhamdulillah dah boleh angkat cucur sotong. Okey. Baru dia garing cantik dah. Bismillah. Dia mudah je keluar sebab senduk ni panas. Tu angkat tarik ni. Dia meletup-letup sikit, kena hati-hati. Tarik. Sedap ni. Orang nak buat sampai habis. Dah jadi akak goreng kakak cucu sotong. Satu yang terakhir. Alright. Macam ni dah boleh angkat. Kita toast bagi minyak turun. Jemput makan sahabat. Sebelum tu baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Kita try Rozet makan tanpa sos dulu. Layan macam cucu goreng udang. Tapi tak tahu. Dengan sos pula. Bismillah. Sedap, sahabat boleh cuba. Tapi hati-hati sikit sebab dia akan meletup juga. Cuma dia kurang sebab kita dah ramas dengan garam.
Kita try potong. Lagi. Senang sikit. Kalau nak makan dah potong. Cuma sotong ni dia sedikit liat sebab kita goreng kan. Bismillah. Okay, sahabat saya nak enjoy. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa dalam video last.